Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Boleh tak bagi satu senyuman? sebab kalau saya nak share kat depan ni semua muka monyok ya, macam tak nak kawan dengan saya. So bagi senyuman supaya insya-Allah ilmu pun mudah masuk ya, insya-Allah. Alright, so saya ada banyak slide tapi saya tak akan share semua slide ya. So insyaAllah seperti biasa, the 15 reason tu paling penting lah sebenarnya. Sebab apa? Sebab bila kita berkongsi dengan ramai orang, mesti mereka akan membeza-bezakan antara satu dengan lain ya. Alright. Tetapi juga saya akan selitkan okay, apakah kelebihan property iKangen supaya kita lebih jelas ya. Alright. So sebelum tu tadi Master Siful Zahid ada mention mengenai kejayaan syarikat Energik yang sudah pun mendapat banyak certification, termasuklah super brand. Super brand bermaksud bahawa brand Energik ini atau produk Energik ini diterima oleh consumer dengan harga yang sedia ada, maknanya value for money ya. Alright. So yang kedua, brand laureate ini menunjukkan bahawa Energik recognize sebagai sebuah syarikat yang mempunyai brand essence. Apa itu brand essence? Brand essence maknanya satu syarikat yang utuh, mempunyai misi, visi dan objektif yang jelas dan kukuh ya. Alright. Okay. So just an introduction again. Last time pun saya dah share. So ada satu new product versi baru, actually sama dengan SD501 tapi improved version. Okay. So dia punya dia punya mesin memang nampak lebih canggih lah, lebih cantik, lebih ergonomik ya. So antara feature-feature yang bagus yang perlu kita ketahui, dia adalah satu mesin yang boleh kita pakai di semua negara. Maknanya boleh pakai voltage 110 watt ataupun boleh pakai 230 watt. Maknanya kita bawa ke Amerika boleh, bawa ke UK boleh, bawa ke Malaysia boleh dan sebagainya ya. Alright, dan dia mempunyai built-in electrolysis enhancer tank. Ya, so dan juga one of the improvement yang saya sangat suka adalah improvement on the e-cleaning method. So tak macam dulu jugalah. So mesin ni harga dia saya bagi tahu je lah, harga dia 16,480. Kalau kredit kad 3 tahun lebih kurang dalam RM456 sebulan untuk 3 tahun lah. Kalau untuk 5 tahun lagi murah lah. So it is really affordable because the asset life, tadi ada pertanyaan mengenai MGuard punya asset life. So asset life of kita punya mesin Kangen lebih kurang 15 hingga 25 tahun. Saya selalu cakap 20 tahun lah, ambil tengah-tengah. Alright. Okay. So sedikit sebelum kita bercakap mengenai Kangen water machine. Alamak. Dia rupanya dia very sensitive ya. Alright. Okay, so apa persamaan antara Kangen water machine dengan MGuard tadi? Siapa boleh tahu? Dia tertukar ya. Dia okay, ya, right. Harap-harap stay ke tak dia okey, tak apa, it's okay. Alright, dia memang degil ya. Alright. So apa persamaan antara Kangen water machine dengan MGuard tadi? Siapa tahu? Ya? Apa dia? Ya, pandai, tepat sekali. Ya, bagi tepukan. Ada hadiah. Okey, dia melancarkan perjalanan darah ya, tetapi Kangen water machine dia mempunyai lebih lagi kelebihan, iaitu dia bukan hanya melancarkan perjalanan darah, iaitu membawa oksigen dengan lebih efektif, tetapi juga menguatkan sel badan kita untuk menguatkan sistem pertahanan badan. Macam mana dia menguatkan sel badan kita, iaitu dengan membawa ataupun menyerap mineral, zat galian dan sebagainya ya, untuk ditukarkan dalam bentuk tenaga. So ini badan kita, apa yang masuk mesti keluarlah. Kalau dari segi proses, maknanya proses material balance, yang masuk mesti keluar ya. Alright. Jadi kalau katalah yang masuk banyak tak keluar, itu yang adalah orang panggil sebagai apa, persatuan PB perut buncit dan sebagainya. Okey, so apa yang masuk mesti keluar. Okey, so kat sini kita lihat bahawa badan kita 70% adalah air.
Okay, yang 30% tu tisu, ligamen, muscle dan sebagainya lah. So badan kita terdiri terutamanya daripada sel, organ dan keseluruhan badan kita. So maknanya kalau sel kita sihat, organ kita sihat dan body kita sihat. Saya selalu terangkan seumpama macam pokok lah. Kalau akar tu sihat, pohon dia sihat dan pokok dia insya-Allah akan sihat. Begitu juga dengan badan kita. Kalau sel kita sihat, the basic foundation of our body is cell. Kalau sel ini fully hydrated, sehat, insya-Allah badan kita akan sehat. Jadi tujuan kita minum air Kangen ni adalah untuk apa? Untuk sehat, ya. Kita minum air Kangen ni untuk sehat, dan juga apa yang makan ubat adalah untuk mengurangkan ubat. Betul kan? Baru ni saya demo haji tu 10 jenis ubat. Ya, so tapi the next day dia WhatsApp kat saya, maybe this is apa tu, light at the end of the tunnel. Cih, yalah bini dia 4 kan. Okay, right. Okay. So, okay. Alamak, dia tak nak jalan pula okay lagi. Okay, so hari ni ada masalah dengan, so ke saya kena berdiri kat sini. Dekat sini lah kot. Okay, right. Okay, ini penting ya. Sebab apa? Sebab ramai orang bertanya dengan saya lah, bukankah kita ada ubat? Betul kan? Sebenarnya ubat yang kita perlu tahu, dia hanya mengawal saja. Dalam bahasa Jawanya, dia suppress penyakit tu. Ya, dia suppress penyakit tu ya. Dia mengawal sahaja. Okey, maknanya dia letak dos. Katalah darah kita beku ataupun darah kita tak lancar, dia bagi cairkan darah. Dia letak dos 6 mg per liter. Tak cukup, masih pekat lagi. Dia letak lagi 8 mg per liter lah, for example kan. Tak cukup lagi, tambah lagi sampailah kita mati. Adakah kita berhenti dari kebergantungan terhadap ubat? Tidak kan? So dia hanya mengawal. Sorry doktor, tak ada hari ni. Okay. So maknanya apa? Maknanya organ kita akan deteriorate. Maknanya dia akan, efisiensi dia akan menurun. Macam kereta kita, okay? Sebab selalu orang cakap, Saiful, Allah SWT jadikan organ kita cukup untuk menapis dan sebagainya. Memang betul. Tetapi dia macam enjin kereta juga. Betul? Beli kereta, of course, efisiensi 100%. After a while, ada banyak carbon deposit, efisiensi dia menurun. Betul kan? So, badan kita pun macam kereta juga. Okay? So, kita akan rely dekat drug dose dan ATP energy. ATP energy siapa tahu? Dia adalah energi yang dihasilkan daripada mitokondria di dalam sel. Sebab kita bercakap pasal sel tadi, kita nak kuatkan sel. Jadi bila sel kita lemah, maksudnya apa? ATP energy dia rendah. Sebab absorption rate dia kurang. Sebab yang masuk dalam sel tu, dia punya mineral tak cukup, zat galian dan sebagainya tidak cukup. Okay, so ATP energy, saya baca buku, ATP energy yang kita perlukan adalah greater than 30. Greater than 30. Mana yang ATP below 3, maksudnya kita kemungkinan akan mendapat penyakit-penyakit yang kronik. Okay, so apa jadi bila kita makan ubat? Okay, chemicals yang kita ambil, yang kita consume, dia akan pergi kat cell level. So sel ni akan jadi lebih lemah. Okay? Tapi kalau kita minum air yang sihat, dia akan merawat sel tu. Dia akan merawat sel ya. Itu fungsi dia. Sebab badan kita terdiri daripada 30 trilion sel. Ada banyak school of thought lah kata 70 trilion, tapi kita ambil 30 trilion sel, dan sel ni ada capability untuk self repair ya. Dan okey, sel ni menghasilkan hormon ya. Sebab tu kalau kita lihat orang yang minum air Kangen, selalu hormon dia akan balik kepada balance ya. Sel menghasilkan hormon, tapi hormon ni nanti dia akan bagi instruction untuk generate macam thyroid punya hormon dan sebagainya lah. So kat sini very simple analogy bagaimana kita nak relate antara penggunaan ubat dan penggunaan air. With the hope kalau kita makan ubat, kita akan mendapat pengurangan ya. Alright, sebelum kita bercakap mengenai Kangen water machine, elok kita tahu jenis-jenis mesin di pasaran. Sebab apa? Sebab ramai pada kita goyang. Kalau kita tak ada basis, memang dia akan goyang lah. Okay, kita tahu kat pasaran yang pertama sekali adalah water filtration system.
iaitu penapis air. Apa tujuan penapis air? Adalah untuk menapis daripada sedimen, suspended solid, kontaminan supaya menjadi air bersih. Itu sahaja. Okey? Okey, dan kekuatan penapisan bergantung kepada berapa kuatnya penapisan yang disediakan. Yang kedua adalah alkaline water system. Tujuannya untuk menghasilkan air yang berakali. Okey? Tetapi perlu kita tahu alkaline water filter ini dia menggunakan induced chemical, maksudnya dimasukkan bikarbonat ataupun sodium klorid dan sebagainya supaya ia menjadi air yang berakali. Okey, tetapi lihat sini ya, dia tidak ada antioksidan. Dia tidak ada microcluster. Airnya tidak halus. Jadi dia hanya menghasilkan air yang berakali. Itu pun kita akan lihat after a while, selepas beberapa minggu, okey, air ni mungkin berubah menjadi acidic lagi sebab dia induced chemical. Dia bila air lalu lama-lama dia depleted. Dia macam akan mengurang hingga dia kembali kepada acidic pH. Okey, yang ketiga, hydrogen water filter. Okey, yang ini sekarang tengah huha di pasaran lah. Ramai banyak orang tanya soalan tentang hydrogen water, apa beza dan sebagainya. Kebanyakan hydrogen water yang kita lihat sekarang, dia menggunakan infused hydrogen. Okay, dia macam induced, tapi untuk hydrogen kita gunakan perkataan infused hydrogen. Alright, dan dia tidak ada alkaline dan tidak ada microcluster. Okay, sekarang ada dalam bentuk botol. Harga dia pun tak silap saya dalam RM6,000. Tekan je, dia keluar hydrogen gas. Actually kat bawah tu dia infused. Ya, alright. Of course yang ni water ionizer, nanti saya akan elaborate. Dan satu lagi non-machine related yang menggunakan maybe mineral stone ataupun menggunakan satu alat yang dipanggil terahertz untuk pecahkan structured molekul, okay, bottle RO water dan sebagainya. Ya, alright. Okay, so 4 jenis termasuk non-machine related. Okay. Okay, so ni yang tadi water filter system. Of course air dia bersih, tapi klorin free tak free itu tergantung kepada spesifikasi. Macam di office saya ada install satu pre-filter yang macam torpedo kat luar kan. Tapi klorin masih lalu lagi. Ya, tapi saya memang nak yang ada klorin sebab saya senang nak demo. Kalau tak ada klorin susah saya nak demo. Sebab saya tahu saya punya kangen water dah tapis klorin ya. Ini tadi alkaline water machine. Saya tak payah nak detail out lah. Okay. Ini hydrogen water filter. Ini since ramai orang bertanya. So ada 2 jenis lah. Satu yang jenis bottle macam ni. Okay, so you tekan yang ni. So dia kata dalam 3 minit hydrogen akan keluar dan air tu ada hydrogen dissolve. Yeah. And then dia claim kat sini lebih kurang 900 ppb ataupun 0.9 parts per million. Nanti saya akan share berapa sebenarnya dissolve hydrogen kangen water. Pernah uji tak? Tak pernah lagi. So kita sebab kita kena tahu sekarang ni dah banyak hydrogen water. So kita kena ada knowledge sikit ya. So ni ada satu mesin juga. Okey. Yang ini mengeluarkan hydrogen water juga, tapi dia tak ada alkaline, dia tak ada microcluster ya. Alright. So hydrogen water boleh datang daripada hydrogen water bottles. Ini dia memang dah disediakan sewaktu di factory lagi. Tapi bila sampai dekat kita mungkin kita dah tak dapat that benefit. Sebab kadang-kadang produk tu datang daripada luar negara ya. Okay, alright. Ni hydrogen water stick ni asalnya dulu-dulu memang daripada hydrogen water stick atau kapsul lah. Maknanya dia rendam dalam air and then dia keluar dia punya hydrogen, kita minum. Pun ada juga. So asal-asalnya daripada situlah. Yang itu kita panggil sebagai infused hydrogen. So jangan risau okay, tentang hydrogen water sebab dia semata-mata mengeluarkan hydrogen, tetapi antioksidan level yang kita measure memang jauh-jauh lebih rendah daripada kangen water machine. Okay. Ini water ionizer. I think semua orang tahu water ionizer maksudnya dia menjalankan proses elektrolisis untuk menghasilkan properti air, iaitu antioksidan, alkaline dan juga microcluster. Ya, tetapi dia berbeza-beza
antara satu mesin dengan mesin yang lain, tahap-tahap atau level-level 3 properti yang saya nyatakan. Tapi Kangen Water, ini pun saya selalu share, kelebihan Kangen Water sebenarnya bukan 3 tapi dia ada 5. Okay, high antioxidant, high alkaline, sangat halus, mudah diserap oleh sel badan kita. Dia chlorine free. Ini very strong. Okay, sebab kebanyakan air yang sampai kat dapur kita walaupun ada pre-filter masih ada klorin, dan dia mengandungi high dissolved oxygen. Kat mana high dissolved oxygen ni kita dapat? Sebab daripada proses elektrolisis ada ion hydroxide kan, ingat lagi tak? Ion hydroxide tu menghasilkan air yang berakali. Bila dua ion hydroxide bertemu, bila kita minum, dua ion hydroxide bertemu, dia akan menghasilkan air dan juga oksigen. Dan oksigen itulah yang larut dalam darah, yang dia akan sirkulat dalam dalam badan kita hingga melalui otak dan sebagainya, yang membawa oksigen. So dia membawa oksigen ke otak kita dalam lebih kurang 30 saat boleh sampai. So ini kelebihan air Kangen tadilah. Maknanya bukan setakat bukan setakat good circulation, tetapi dia dapat membawa properti-properti yang diperlukan oleh badan kita. Okay, right. So ni non-machine related, ini semua induce dan sebagainya lah. Ini adalah satu botol yang saya beli sebelum saya minum Kangen Water lah. Tapi saya tak boleh maintain. Itu adalah disadvantages kalau kita menggunakan botol ya. Sebab apa? Sebab kita kena cuci, kita kena prepare. So macam mana kita nak sustain? Kalau Kangen Water just tekan je. Tekan kita minum, tekan kita minum. So benda-benda yang macam portable macam ni susah kan, sebab kita nak maintain dia. Alright. In fact dia tak ada property yang seperti yang kita nak. Ni siapa yang nak tahu bagaimana banyak botol water? Botol water sebenarnya kalau kita lihat dia ada banyak spesifikasi ataupun komponen yang diletakkan untuk piawaian. Tetapi kebanyakan botol water kita dapati mereka mencampurkan bikarbonat untuk menghasilkan air yang berakali. Ini induced chemical lah. Sebab apa? Sebab bikarbonat ni adalah sebatian organik daripada bawah tanah. Tetapi bikarbonat juga kita boleh campurkan untuk menghasilkan air yang lebih banyak mineral, supaya dia bersifat sedikit alkali dan juga supaya dia tinggi dari segi kandungan mineralnya. Tapi kita lihat apa disadvantage-nya nantilah. Sebab apa? Sebab air yang masuk dalam botol, satu daripada kelemahannya adalah botol itu sendiri bukan BPA free. Dia bukan bisphenol A free. So dia akan leach, dia akan bertindak balas, especially bila ada temperature yang naik ataupun ada temperature yang tinggi lah, macam kita letak dalam kereta. So bila rise of temperature, maknanya dia akan leach, dia akan bertindak balas, air itu akan menjadi carcinogenic ataupun air itu berbahayalah, boleh menjadi cancerous dan sebagainya. Jadi kalau nak buat botol water sebenarnya tak susah, just masukkan bikarbonat atau curi baking soda kat rumah boleh je buat, tak ada masalah. Okay, so ni saya tak payah cerita. Okay, ini boring, air boring. Air boring ni sebab apa? Sebab since ada orang daripada pantai timur lah, air boring ni kalau sekiranya kawasan itu adalah kawasan ladang, kawasan kebun, most likely air itu mengandungi carbon dioxide. Okay, kerana apa? Kerana carbon dioxide ni datang daripada kita punya pesticide, racun, kita punya racun serangga dan juga kita punya baja. So kalau kita tengok baja kampit tu, kandungan CO2 dia berapa? Kalau kita tengok botol racun serangga tu, berapa CO2? So bila hujan dia akan seep through, dia akan masuk dekat ground water level, okay, dan lepas tu kita tarik keluar. Okay, so CO2 macam kita minum air soda lah, minum Coca-Cola, Pepsi Cola tu, macam tu lah kandungan CO2 dia. Maknanya air tu menjadi carbonic acid. Okay, so bagi tahu kawan-kawan kita kat Kelantan, air boring tu kena check. Tapi 80% yang saya check memang mengandungi CO2. Sebab dia orang duduk kat kawasan datar. So mesti ada kebun, mesti ada ladang, betul kan? Kalau daripada bukit, katalah air terjun, mungkin selamat. Alright.
Okay, so ini saya test malam yang saya buat. Saya just nak tunjuk sedikit, jangan risau about the value. Ini just relativity untuk pemahaman kita lah. Tapi saya test air yang sudah ditapis lah. Okay, saya test 5 jenis air. Okay, kalau saya dia punya tu hilang pula dia punya title dia. Actually beza antara TDS, bukan beza lah, TDS versus conductivity. Apa relation antara total dissolved solid dengan conductivity? Total dissolved solid ini adalah bahan terlarut, total ataupun jumlah bahan terlarut dalam air. Pernah dengar tak TDS? Tak pernah? Kalau dah berniaga industri air kena tahulah. Jumlah bahan terlarut dalam air ni maksudnya dalam tu kemungkinannya ada minerals, kemungkinannya ada contaminants. Apa itu contaminants? Mungkin ada sulfur, mungkin ada mercury, mungkin ada chloride, mungkin ada fluoride. Itu contaminants. Dan juga mungkin mengandungi besi. Macam di Kelantan, salah satu masalah air di Kelantan mengandungi ferrum yang tinggi. Sebab tu orang Kelantan tak ada choice, dia kena improve dia punya logi rawatan air, LRA. Sebab tu government federal bagi lebih kurang 2.3 bilion untuk bangunkan LRA. Ya, alright. So kalau kita tengok sini, RO dia almost tak ada, 0 ppm. Mineral water 30 ppm. Okay, tap water 21 ppm. Okay, kenapa mineral water lebih? Siapa tahu? Sebab mineral dia lebih daripada sodium bikarbonat tadi. Faham? Okay. And then you tengok sini, Kangen water dia tak ada sodium pun dia boleh reach 30 ppm. Okay. Dan you tengok sini air 11.5, of course dia lebih tinggi lah. Okay. 172 ppm. Now kita tengok the relationship dengan conductivity. Apa itu conductivity? Conductivity adalah kadar pengaliran elektrik. Okay. So pengaliran elektrik dekat sini cuma dalam 2 microsiemens per centimeter. Maknanya tak kuat lah, almost kosong lah dua-dua ni. Okay. Kemudian yang ini 50 microsiemens per centimeter. Okay, kalau kita tengok air tap water 36. So dia ada correlation dia. Kalau tinggi maknanya mineral dia atau tinggi TDS dia, pengaliran elektrik dia tinggi. Kalau air laut dia lagi tinggi lah. Air laut dia lagi tinggi. So kalau ada guruh ke petir tu kena lari lah. Okay. Kemudian Kangen water pH 9.5 ada relationship dia 30 dan 50 microsiemens per centimeter. Dekat sini paling tinggi 258 microsiemens per centimeter. Sebab itu dengan air Kangen water 11.5 mentol dia boleh nyala. Inilah dia punya background kenapa air Kangen boleh menyalakan lampu, kerana kadar pengaliran elektrik dia tinggi. Faham ya? Sebab tinggi elektrolit dia. Elektrolit tu diperlukan oleh badan. Kalsium, magnesium, apa semua itulah. Okay, so ini the potent properties of Kangen water ni kita kena tahulah the relationship dia. Of course next time kita boleh check lagi banyak jenis-jenis air. Ya, yeah? Alright, next. Okay, ini saya baru dapat meter, dissolved hydrogen meter. So saya ujilah. Saya dah dapat dissolved oxygen meter. Sebab saya nak compare air yang kat bawah tanah tu. Okay. Tapi saya tak dapat botol water tu semalam. So saya tak dapat test. Okay, so kalau kita check dissolved hydrogen, maknanya apa? Maknanya air yang mengandungi antioksidan ni, okay, dia syarat utamanya mesti mengandungi dissolved hydrogen. Okay. So kita tengok kat sini, of course RO water dia tak ada dissolved hydrogen, mineral water tak ada, tap water pun tak ada. ORP pun dia dalam positif lah. ORP ni maksudnya oxidation reduction potential. Jadi nak measure antioksidan ada dua, satu melalui dissolved hydrogen, satu melalui ORP. Okay, so kalau ORP dia positif, maksudnya air itu tidak mengandungi elektron, di mana elektron datang daripada active hydrogen. Aktif hidrogen datang daripada dissolved hydrogen yang kita minum. Faham ya? Right. So kita kat sini tap water 260. Maknanya kalau kita compare air-air
air tap water adalah yang paling oxidize, paling menua kan. Sebab tu kita cepat tua, sebab kita mandi dengan air pipe, minum dengan air pipe. Sebab apa? Sebab klorin yang bertindak balas dengan bakteria yang menyebabkan air itu begitu oxidize. Sebab tu Kangen water dia dah menapis klorin. So kita ambil air yang bebas daripada klorin. Okey, Kangen water 9.5. Nampak tak tadi ada brand yang claim 900 part per bilion, tapi kita punya dekat 2000 parts per billion, iaitu sebab dia bahagi dengan 1000 lah. Kalau kita ambil part per million 1.957, kalau part per billion dia lebih kurang 1957. Okey, dan sebab itu ramai orang suka 11.5, sebab dia punya dissolved hydrogen dia lebih tinggi dan antioksidan dia lebih tinggi. Faham? Clear? So selalu orang tanya, okey sekarang conclusion dia. Ada orang tanya, boleh ke minum 11.5? Boleh tak? Boleh kan? Tahu tak TDS? TDS kalau di World Health Organization recommendation anything below 600 tadi, below 600 miligram per liter atau ppm kita boleh minum. Kita punya tadi baru berapa? Tak sampai 200, 300 kan? Alright, so Kangen water dalam 300. So dari segi TDS tak ada isu. Dari segi ni pula kita tengok memang tak ada masalah. Sebab apa? Sebab air yang rasa sedap dia TDS dia dalam 50 hingga 300. Itu rasa yang paling sedap lah. Okay, 50 hingga 350 macam tu. Dia adalah rasa yang sedap. So tak ada masalah untuk kita minum 11.5 kerana dia mengandungi antioksidan yang tinggi. Okay, dan dari segi mineralnya pun dia dalam allowable range. Kalau di India tu tahu tak dia punya TDS berapa? Di India, di Pakistan, di Bangladesh, TDS boleh pergi ke arah 900 miligram per liter. Malaysia cuma dalam 50 hingga 200 sahaja. So apa kita nak cakap bahaya tak bahaya? Yeah, alright. Okay. So ini cerita sedikit mengenai air lah sebelum kita pergi kepada 15 perkara yang perlu kita tahulah kenapa kita unggul dengan competition kita. Ada soalan tak sebelum saya progress? Ya. Okay, kidney ni saya nak elaborate sikit lah. Okay, bagaimana doktor menguji bahawa kidney itu bocor? Doktor akan cek apa dia, kreatinin, potasium, kalsium, betul kan? Betul kan? Okay, so maknanya apa? Maknanya kalau kidney itu bocor, maknanya kandungan 3 komponen ni tinggi lah, betul kan? Itu belum masuk GFR dia punya rate of buah pinggang, rate of liquid yang lalu kat buah pinggang lah. So actually tak ada isu. Sebab apa? Kalau kita minum air apa pun akan ada trace of calcium, magnesium pun. Itu isu dia. So actually apa yang kita nak minum air Kangen ni adalah untuk menguatkan sel tu, supaya sel tu dapat berfungsi dengan baik, supaya GFR tu dapat berfungsi, dapat menapis dengan baik. Tapi orang salah faham. Orang ingat, oh kalau minum air Kangen, oh keluar kalsium, magnesium. Memanglah sebab dah bocor. Sebab dah bocor. Yeah? So you akan dapat that kalsium, potasium, memang kreatinin memang akan dapat. Tapi lama kelamaan bila kita minum air Kangen, bila sel tadi dah self repair, sel tadi dah semakin elok, semakin lama semakin baik, maka dia punya kebocoran tu akan diperbaiki to certain extent. Sebab doktor kata buah pinggang ni tak boleh reverse. Tapi sebenarnya ada testimoni yang kita tengok, siapa minum air Kangen dia akan improve to certain extent. Okay, so jangan risau, sebab saya pun hari tu sama juga, dia tak nak beli mesin. Sebab bila dia minum Kangen, dia kata ada traces. Tapi saya jumpa dia, saya terangkan, alhamdulillah dia dah beli mesin. Dan sekarang dia enjoy, dia happy, satu family dapat improve dari segi kesihatan. Ya, yeah? Okay, alright. So ini just 15 sebab lah kenapa Kangen water machine unggul di pasaran. Ya,
So seperti yang Master Sipul Zahid share tadi, kita biasanya kita telah pun menguasai berapa persen? 70%. Lebih kurang 70% world market share. So kalau kita nak buat bisnes lah, pertama bisnes air. Siapa yang tak minum air, betul kan? Yang kedua, dia menguasai world market share. Kalau kita bercakap mengenai air, kita pergi katalah ke water exhibition, selalu apa dia cakap? Air kami ni pun alkaline juga macam Kangen Water. Dia akan sebut Kangen Water. Mesin kami pun keluarkan antioksidan macam Kangen Water. So Kangen Water dah menjadi satu benchmark. Okay, so kalaulah kita jadi distributor, kita tak malu sebab it's number one in the world. It's a premium product. Artis Hollywood pakai. Dr. Mahathir minum. Siti Nurhaliza minum. Kau ada? Kan? Betul tak? So Tengku Razali pun minum. So kita tak perlu risau, ya, sebab memang orang yang tahu dan menghargai kesihatan akan minum air Kangen. Okay, the first one, International Standard Organization 13485, di Jepun JIS, Japanese Industrial Standard 13485, dia telah pun diiktiraf sebagai medical grade device. Kerana apa? Kerana dia tidak ada risiko kontaminasi. Bila saya cakap pasal kontaminasi, kita relate kepada kandungan chemical component umpamanya lah. Ya, sebab saya beri contoh, kalau katalah water filter, dia time based maintenance kan. Maknanya kalau 4 bulan dapat call, ya. Dia bukan medical device. Dia bukan medical device, dia still di Malaysia, dia still under kategori household equipment. Maybe boleh, tapi you kena justify lagi banyak lah. Tapi secara categorization, dia masih lagi household appliances. Okay, berhati-hati sikit lah, sebab tu saya tak tulis medical device. Di Jepun dia panggil medical device pun. Okay, kalau medical device, nanti KKM marah. Sebab dia ada satu department dipanggil medical device department. Dia punya kerja certify tools atau measurement instrument untuk measure lah di medical industry. So kita punya tak dapat, kita tak minta KKM for this approval. Maknanya kita medical grade device, maknanya kita bila minum air ni kita selamat. Tidak ada risiko kontaminasi. Okay, macam water filter tadi saya nak cerita. Kalau dia time based servicing, maknanya katalah dia call. Sebab dulu saya selalu travel masa saya kerja dengan Petronas. Dia kata, Cik, dia dah due untuk servis. Boleh tak kami datang? Saya kata, alamak, saya dekat Yokohama. So tak boleh nak attend. So bila saya miss that kind of service, benda tu dia tak follow up. So datang lebih nanti another cycle 8 bulan lepas tu, atau mungkin setahun lepas tu. So apa jadi? So akan ada, air tu akan ada fungus. Air tu ada kulat. So tu contaminate lah. Kadang-kadang the integrity of the filter tu sendiri. Let's say you ada ceramic ke KDF ke apa, dia benda tu dah relai. So dia masuk dalam air, kita minum. So jaga-jaga kalau water filter tak servis regularly, memang bahaya. Tapi dengan Kangen water machine, kita tak ada masalah. Sebab tu dia iktiraf sebagai medical grade device. Okay, faham ya? Bukan medical device, tapi medical grade device. Kat Jepun boleh sebutlah medical device. Tak ada masalah. Okay, alright. Tapi hebatnya tentang company Energik, bukan hanya mesin tu sendiri diiktiraf sebagai medical grade device, tetapi factory tu sendiri. Factory maknanya kilang lah. Kilang tu sendiri diiktiraf sebagai medical grade device manufacturer, pengeluar medical grade device. Okay, so dia ada certification daripada DNV. DNV ni adalah reputable organisation, okay, yang mengeluarkan management system certificate lah. This is to certify that management system of Energik has been found to confirm quality management standard ISO 13485. So bukan hanya mesin tu sendiri, tapi kilang tu sendiri. Jarang-jarang. Kalau ada, memang jarang. Alright. Okay, so ini tadi yang saya cerita. Okay, yang kedua, Gold Seal Award.
Okay, ramai orang cakap, alah kita pun ada WKA. Tapi WKA tu kadang-kadang just membership. Banyak water company dia memang mendapatkan WKA punya certification ataupun membership lah. Tapi Kangen Water dia bukan hanya mendapat sebagai member, tapi dia mendapat apa yang kita panggil sebagai apa tu? Gold Seal Award. Ada Gold Seal Award ya. So ini seal dia lah. Ini seal dia. Okay, Gold Seal Award. So kat sini mention Energy is the only ionizer manufacturer in the world coveted with these 4 certification. Maknanya banyak water ionizer dia tidak dapat memenuhi 4 certification tadilah. Tadi Master Sifu Zahid ada listkan tadi. So basically in layman term, American National Standard Institute 42 kita boleh meet, iaitu dia boleh remove 15 jenis contaminant, termasuklah sulfur, termasuklah mercury dan sebagainya. So 15 contaminant. Tak banyak syarikat yang boleh remove these 15 contaminant. Okay. Yang kedua, senang cerita, American National Standard Institute 372 dia memenuhi piawaian untuk memenuhi low plumbum ataupun low lead. Kan? Lead dalam bahasa Malaysia apa? Plumbum. Okay. So, okay, low lead ataupun plumbum lah. Alright. Yang ketiga, ni the aesthetic effect lah. American National Standard 61 juga meet drinking water with health effect. With health effect, maknanya ada aesthetic effect dia. Maknanya ada therapeutic lah. Therapeutic maknanya healing. Dia ada healing factor, ada menyembuhkan. Ya. Dan yang keempat, under CSA B483.1 ni, test for human consumption. Maknanya is apa tu, dari segi consumption is safe and therapeutic lah ya. Alright. So inilah yang menyebabkan Kangen Water mendapat pengiktirafan sebagai satu company yang menerima Gold Seal Award. Ya. Alright. Yes, correct. Okay. So ini adalah filter. Okay, sebab kalau kita tengok filter Energik atau filter Kangen dia besar ni je. Okay, compare dengan water filter yang kat luar tu memang besar-besar kan. Tapi you tengok dia punya result daripada sirim ini bukan daripada daripada third party ataupun daripada agensi di luar negara, tapi daripada negara Malaysia sendirilah. So kita lihat kalau requirement under Malaysian Food Act ataupun under Food and Drug Administration Malaysia, okay, kita lihat memang result dia jauh melebihi piawaian yang ditetapkan. Ya, saya bagi contoh dari segi lead tadi kan, yang kita tengok yang Gold Seal Award tadi, okay, less than 0.006, requirementnya 0.05, so well above the requirement. Mercury, ini banyak di negara-negara seperti Asia Selatan. Okay, so kita pun boleh meet juga. Ya, arsenik kita jauh lebih baik. So benda-benda yang kita patut lihat lah, especially kalau kita ambil air daripada bawah tanah. Ya, dan dia punya filter FC1 filter yang terbaru, dia memenuhi standard ANSI 142. Okay, dan kelebihan dia boleh isolate residual chlorine lah, dan dia punya flow boleh pergi up to 6 liter per minute. Kalau tengok spek ada lebih kurang 6.5 liter seminit lah. Ya. Kapasiti dia dalam 6,000 liter ataupun 1,500 gallon. Ya. Alright. Okay. Nombor 3, the only ionizer endorsed by 8,000 Japanese Doctors Association. Siapa doktor ni? Grup mana sebenarnya? Okay, so dia actually endorsed by Geriatric Disease Prevention Association. Maknanya senior citizen lah. So dekat Jepun ni dia ada association of doctor yang jaga kesihatan orang-orang senior. Kat Malaysia kena ada lah, tapi tak ada lagi. So kita lah nampaknya dengan Kangen Water. Okay, so endorsed by Kangen Water, senior citizen Kangen Water ya. Kita lah kan.
So dia basically Kangen Water telah pun melalui the long process of certification daripada ataupun long process of endorsement daripada this group of doctor lah, okay, iaitu JPA, about lebih kurang 8,000 Japanese doctor. Okay, alright. Okay, so kadang-kadang ada orang selalu beritahu kita minum air akali berbahaya kan. Even ada doktor sendiri cakap minum air akali berbahaya, macam-macam lah ya. Tapi simple sajalah. Siapa yang kita nak refer, betul kan? Okay, so kita acknowledge saja. Kalau orang bagi tahu yang macam tu, kita kata okay, saya faham sebab ramai orang yang cakap macam tu. Betul, itu acknowledgement. Saya selalu guna dua method lah. Satu, saya guna buy time. Dua method saya guna feel, felt and found lah. Dalam buku marketing dia ada cerita feel, felt and found. So jangan kita sanggah dia. Kalau kita sanggah dia, memang that's it lah. Tak terjual lah Kangen Water machine. So kita kata okay, saya faham sebab saya pun dulu berperasaan begitu, saya pun dulu berfikiran begitu, saya dulu pun berpendapat begitu. Tetapi setelah saya pakai bla bla bla. So kita respect dia, betul kan? Itu cara sedikit on the marketing. So siapa yang patut kita believe? So siapa yang patut kita believe? Sudah tentu adalah orang yang dah minum Kangen Water tu. Orang yang dah buat research. Orang yang dah buat literature. Orang yang dah menggunakan air itu sebagai salah satu dari cara untuk merawat dan sebagainya. Ya, so seperti Dr. Corinne Allen ni, pakar brain and autism. Okay, tadi kita dengar, okay, setiap 31 bayi satu autism. So makin kronik autism ni, so begitulah mungkin akan makin banyak doktor dihasilkan di Malaysia dalam bidang autism. Ya, so kalau tidak install MGAT lah. Ya. So Dr. Corinne Allen ni banyak buat kajian mengenai autism. Dialah yang membuat kajian bahawa air dalam botol, bottle water tu rupanya hanya 15 hingga 20% saja diserap. 15 hingga 20% saja. Sebab tu kadang-kadang ia menyumbang kepada keadaan di mana kita dehydrated, tak cukup air. Tapi air Kangen ni memang very hydrated. Sebab dia halus, dia memenuhi fitrah, dia bukan memenuhi piawaian. Dia memenuhi fitrah asal yang Allah jadikan, iaitu di dalam kluster yang kecil 5 hingga 6 saiz molekul. Okay, so Jepun ni dia tak ada iman ya, tapi dia terfikir macam mana Allah jadikan, bukan Allah lah, dia kata Tuhan. Macam mana Tuhan jadikan air dulu? Dia mesti ada sebab ya. So dia kaji-kaji, air tu rupanya halus. So kat situlah dia menggunakan mesin Kangen. Kangen tu bermaksud kembali kepada fitrah asal air. Dia kembalikan fitrah asal air tu menjadi smaller cluster. Ya. So orang Jepun ni fikir jauh. Ya, sejak dan in fact Kangen Water ni, sebelum terciptanya Kangen Water, kerajaan Jepun memang dah galakkan orang minum ionized water ni sejak 50-an. Sebab 50-an ni banyak kajian, bukan kajian mengenai ionized water saja, kajian mengenai banyak perkara lah. Masa tu banyak geran dikeluarkan oleh kerajaan Jepun. Okay, sehinggalah pada tahun 1966 Ministry of Health betul-betul recommend untuk rakyat Jepun minum ionized water. Kita dapat minum baru 2014. Saya 21 Mac 2014 Master Sipu Zahid install. Dia nampak menggigil-gigil. First time rupanya dia install kan. Siap tengok manual katalog. Aku ingatkan dah 10 dah 100 ke apa mesin kan dia install. Rupanya first mesin dia install kan. Tapi hebat, dia punya maintain macho tu tahap dewa lah. Okay, alright. Dr. Dave Carpenter, okay, pun seorang yang hebat. Dia membuat kajian mengenai mesin air. Ada juga doktor yang minat buat kajian. Dan Dr. Dave Carpenter ni, dia merumuskan bahawa selepas ini saya tak nak buat kajian lagi sebab saya dah jumpa mesin air yang saya nak, iaitu Kangen Water. Itu yang buku dia tu kan, Change Your Water, Change Your Life. So dulu kalau saya marketkan Kangen Water, saya akan bagi satu buku. Saya akan pastikan dia baca dan dia minum air. Ya, alright. So bolehlah refer kepada buku-buku ni.
Basically buku-buku ni semua orang yang dah buat kajian tentang air. Okay, baru-baru ni ada seorang prospek saya, seorang datin berbangsa India lah. Okay, so saya rasa saya macam dah close dah follow up dia pun semua kan. Sekali dia WhatsApp saya, anak dia tak setuju, anak dia seorang doktor praktis di London. Halah. So saya kata, okay, so boleh saya dengar apa isu dia, apa masalah dia kan? Oh, dia kata, dia bagi tahu, oh rupanya doktor ni dia Google je. Dia Google je, senang lah aku nak jawab kan? So saya pun bagi clinical study. Doktor ni dia suka clinical study. So saya bagi satu, dan saya bagi satu. Nak dipendekkan cerita, okey lah, dia surrender lah. Okay, so pakai credit card, ya, alright. So kita kena sabar. So kita kena sabar, jangan kita, oh dia kata, oh apa susah, bahaya apa semua, kita pun terpengaruh, kita pun tersentak, terus tak tahu buat apa-apa kan. So ambil nafas, istighfar, okay, gunakan metod yang ada. Okay. Number 4, ada 25 minit lagi, okay. Number 4, largest surface area. Dia macam kereta tadilah. Kalau EV, nombor 1 apa? Bateri kan. Siapa ada EV kereta, nombor 1 paling utama adalah bateri. Tapi dalam Kangen Water, nombor 1 adalah plate dia. Okay, maknanya kalau surface area plate dia lagi luas, maka lagi bagus. Okay. So kalau lagi luas, apa masalahnya? Kenapa semua company tak buat semua plate yang luas? Kerana apa? Kerana mahal lah. Sebab dia titanium kan. Titanium ni besi paling tidak karat. Okay, kalau kita, katalah orang kena accident, kalau ganti tulang, ganti dengan apa? Titanium, betul kan? Kalau gigi, titanium. Titanium adalah satu besi yang biomedical. Untuk kita lah mesra dengan badan manusia, ya. So larger surface area, okay, ini yang keluasan untuk SD501 lah. So SD501 dah jadi arwah lah. So siapa yang masih pegang SD tu cepat-cepat lah tukar K8. Gaji dah naik 2-3 kali tapi tak nak tukar juga. Masih lagi tak nak spend untuk kesihatan, ya. Okay, so tapi SD501 last minggu ni lah. I think Master Sipu Zubir merasa SD501 satu semalam. Tu ada seorang Fauziah, mana Fauziah? Tu kat belakang. Bagi tepukan, dia baru beli. Dia pun dia pun last customer. Lama saya kejar dia. Kan belai dia apa semua kan. Lala dia beli juga. Alhamdulillah. So jangan give up okay. Alright. So okay, so kalau kita tengok, ni contoh-contohnya lah. Jangan tengok brand, abaikan dia punya brand lah. Tapi kita nak cerita kat sini bahawa plate ni ada dua lah. Satu yang solid, satu yang mesh. Mesh tu macam jaring-jaring lah, dia halus. Okay, dia halus, ya. Yeah? Alright, so ini Kangen Water punya plate. So solid kan, compare dengan ni panggil mesh. So ada satu lagi type, dia panggil hybrid. Kombinasi antara mesh dengan solid. Hybrid tu nak nama bagus lah. Macam kereta kan, hybrid car kan. Tapi masalah banyak juga kan. Macam tu lah lebih kurang. Okay, alright. So ini dia. Ini mesh. Okay. Ini solid plate. So nampak ada bolt and nut kat sini. Kita boleh maintain jika perlulah. Ini bila masa nanti refurbish, memang dia akan buka. Bila dah 20 tahun dia akan buka. Kalau kita hantar untuk refurbish lah. Kalau untuk dapat warranty another 3 years, kita boleh refurbish lepas 20 tahun. Harap-harap kita hidup lagi lah masa tu. Kan? Alright. Okay, so ni kalau kita tengok closer look lah. Maknanya bila kita buka, dia jadi macam ni. Okay, ni energy punya. Ni competitor punya lah. Okay, so nanti kita tahu apa isu-isu dia bila ada mesh dan sebagainya. Okay, alright. So nampak ya perbezaan dia. Okay, housing in the middle is a high tech, is a gimmick lah. Basically dia kena conceal, dia kena seal. Sebab apa? Sebab dia sangat lembut. Bila mesh dia lembut. Bila lembut, bila air lalu, kalau kita tak ada housing, dia akan apa orang panggil? Melendut je. Yes, cladding. Okay, alright.
Okay, alright. Okay, so ini kita tengok macam mana kita nak determine kekuatan kita punya mesin, iaitu melalui Potential Electrolysis Unit, ni PEU. Ini adalah unit di mana kita determine kekuatan mesin kangen kita. So PEU ni determinekan by apa dia? Plate punya size lah. So panjang kali lebar. Okay, lagi kali apa? Kali berapa side, belakang, depan. Okay. Dan kali lagi apa? Kali berapa plate yang kita ada lah. Itu maknanya ini PEU dia. So kalau kita tengok K8, 230 watt kali 2.5 M kali 560 square inch. 560 square inch ni maknanya 8 plate kali 2 side kali panjang kali lebar, dapatlah 322. Okay, ini SD501, sama juga SD501DX. Sorry, sini kat sini. Ini SD501DX lebih kurang 280 ribu PEU. Okay, ini kompetitor bila menggunakan mesh kebanyakan di bawah, di bawah 6000 PEU dan sebagainya. Okay, alright. Dan yang nombor 5, medical grade solid plate 99% purity. Okay, so avoid metal poisoning. Apa maksudnya? Maksudnya Kangen water machine ni gunakan plate yang 99%. Dia macam emas lah, emas yang 99% lah, maknanya solid. Tapi ada yang kompetitor yang guna elektro, apa tu panggil apa? Dia panggil saduran lah sebenarnya dalam bahasa Melayu kan. Ataupun dia kombinasi beberapa metal lah. Okay. Tapi kalau kita tengok Kangen water, especially the titanium, dan ini adalah syarat kenapa kita dapat certification sebagai medical grade device. Sebab kenapa titanium dipilih? Okay, pertama, dia tahan temperature yang paling tinggi. Okay, tahan temperature yang paling tinggi. Itu satu. Kedua, dia adalah yang paling ringan. Digunakan di aerospace. 80% guna titanium. Dia adalah besi yang paling ringan. Ketiga, dia tahan daripada serangan ataupun ancaman chemical. Okay, dia tak berubah. Okay, keempat, dia boleh tahan dengan karat lah. Letak dekat tepi laut memang okey. Okay, selalu kalau di oil and gas kita guna stainless steel 316. Kalau 304 tu memang tak boleh makan lah tepi laut. Okay, tetapi stainless steel 316 ni pun mahal. Okay, kalau botol air tu banyak kita pakai stainless steel 304. Okay, alright. So sebab tu titanium dipilih. Dan plastiknya semua adalah plastik yang medical grade. Okay, macam tadi kita cerita kalau botol ni dia PPA free lah, senang cerita. Sebab tu kita boleh pakai dan minum. Okay, so kalau kita suruh kita punya orang baru nak minum air Kangen, kita sarankan untuk minum dalam botol BPA free. Yang paling bagus adalah botol yang 5 liter dan 2 liter itulah. Iaitu botol HDPE, High Density Polyethylene. Dia ada nombor 2 lah. Botol ni ada nombor-nombor. Ada nombor 2, ada nombor 5, ada nombor 7. Yang tu boleh. Selain daripada 257 tu tak boleh pakai. Itu untuk deterjen, untuk racun serangga dan sebagainya. Okay, so botol bukan sembarangan. Kita ambil, kena tahulah botol jenis apa. Semua tu ada jenis-jenis dia. Alright. So nombor, ni belum lagi nombor 6. Inilah tadi kita cerita mengenai Kangen water punya titanium plate. Okay, so kompetitor banyak guna titanium with impurities. Maknanya campuran lah. Iron, nickel, chromium, copper ataupun spray coated. So dia claim dia titanium lah. Dia tak cakap lah bahawa bahawa plate dia adalah impurity. Alright. Sebab tu dia boleh harga murah. Saya relate kenapa saya percaya harga mesin tu memang okey. Ibu saya 2 tahun dulu dia jatuh. Dia terpijak hulu pisau kat dapur lah, ada tile kan. Dia slip, dia jatuh, bam. Umur 80, masa tu umur dia 84 tahun. So dia broke dia punya tulang pinggul dia kat belakang ni. Okay, dia patah.
Okay, opera patah, dia kat situ sejam, tak ada orang tolong, masa tu semua pergi kerja. Okay, so bila saya hantar dia ke KPJ Ipoh, mula-mula tu memang sedih lah tengok dia mengerang-mengerang kena ni kan. Ubat pun tak load lah, ubat tak sakit pun tak load. Kesian, rasa macam transfer lah sakit tu kat aku. Sebab dia mengerang-gerang kan. Last-last dengan Panadol punya. Tapi saya nak cerita apa, bila saya pergi ke bayar untuk bil, tahu tak berapa harga? 20,000. Sama dengan K8. So maknanya memang harga dia mahal lah titanium tu, sebab memang diganti dengan titanium. Okay, alhamdulillah sekarang dah okey lah. Tu adik saya kat belakang, Dr. Naimah. Memang dia masih aktif. 2 minggu lepas dia masih ada pergi barbecue. Dia pergi Kedah, dia kata dia buat infak apa semua. So dia masih aktif. Dia boleh naik motor lagi, dia boleh pergi masjid dan sebagainya. Alhamdulillah. Minum air Kangen dengan Ukon. Dia Ukon memang tak miss hari-hari. 1 hari 3 biji sebelum breakfast. Siapa ada ibu, belikanlah ibu kita Ukon. You will never get wrong dengan Ukon. Ya, Ukon ni sudah berzaman di India, di China, di Malaysia. Apa benda kita tak makan dengan kunyit. Tapi kunyit kita ni bukan kaleng-kaleng. Kunyit kita ini, dia punya antioksidan dia 11 kali daripada kunyit-kunyit biasa. Kerana apa? Kerana kunyit ini, dia kombinasi kunyit spring dengan kunyit autumn. So satu color orange, satu color kuning. Satu tinggi essential oil, satu tinggi curcumin. Dia combine dua, itu yang menyebabkan antioksidan dia tinggi. Ditanam di tempat paling subur di Okinawa, iaitu di Yanburi. Dan Okinawa itu sendiri tempat paling subur dalam dunia. So subur-subur 2 kali. So bagilah ibu kita makan Ukon. Janganlah kedekut, kan? So balik mak ni Ukon, lepas tu selit lah, doa tau, jangan lupa. Kan? Betul tak? Okay, alright. So number 6, sekarang dah 51 tahun lah. Basically saya ingat number of years sebab dia sama tahun di mana Petronas ditubuhkan. Petronas ditubuhkan August 74. So ini pun sama juga, 74 juga. Okay, alright. Ni saya dah cerita tadi. Basically bila kita bercerita mengenai company yang sudah 50 tahun, kita tahu company ni most likely akan pergi more than 100 years. Dan 50% company di dunia ini yang berumur lebih 50 tahun adalah company Jepun. Ada tak company Malaysia yang lebih 50 tahun? Berapa banyak, berapa persen? Tak ramai. Banyak, kalau ada pun sampai tengah jalan dia berpecah. Ada, kita tengok kadang-kadang buat kafe tu jadi 2 dah sekarang. Ada cerita kan. So itu normal, common kan. Tapi di Jepun tak, dia buat company untuk stay long. So we are in the right company. Okay, number 7, direct daripada Japanese manufacturer. Okay, siapa yang dah melawat di Osaka memang tahulah, memang semua buat kat situ. Okay, dia punya filter buat kat situ. Dia punya part semua buat kat situ menggunakan robot dan juga manual lah. Seronok kalau pergi kilang di Jepun. Saya walaupun selalu pergi Jepun, tapi the only kilang saya melawat yang macam ni adalah di Energy Factory. Memang seronok tengok dia orang kerja. Pernah tengok orang Jepun kerja dalam factory? Orang tu sendiri macam robot. Robot memang banyak, tapi dia orang macam robot. Semua macam ni. Kan, kerja. Tak ada membawang. Kalau kita apa jadi semalam? Ada diskaun ke ni dekat ni kan? Dia tak ada. Dia tak ada membawang, dia kerja straight je. Bunyi loceng kring, pop, dia susun terus pergi makan. Dia main loceng je lah. Kan pukul 3 loceng. Terus berhenti, pergi bersenam. Tak adalah jom. Macam kita nak datang KBS lah. Susah nak mampus datang sini. Padahal nak bagi ilmu, tapi susah nak mampus. Kan bagi lagi diskaun pun tak boleh, bagi free pun tak mau. Itu nak buat macam mana? Kan dah tak ada rezeki, betul tak? Okay, so basically dekat Jepun ni kita boleh tengok macam mana orang bekerja di Jepun. Jadi siapalah kita ni nak peleceh orang Jepun.
we are nobody. Kan? Kalau compare dengan diorang. Ya, cara diorang kerja memang best. Ya. Okay, direct from Japanese manufacturer. Okay, ini energy facility. Okay, ini 22 point inspection by 5 inspectors per machine. Memang maksudnya mesin kita ni bila keluar je, memang insyaAllah sudah dicek dari segi quality assurance dan quality system ni of course lah memang dah ada, dan dia punya quality assurance dia memang very stringent ya. 22 point inspection by 5 inspectors per machine. So maknanya dah melalui inspection dan begitu stringent sekali. Management system dia 9001 lah. Okay, next. Okay, nombor 8, does not overheat. Kenapa does not overheat? Kerana memang kita pakai solid plate. Kalau kita pakai mesh memang boleh melt lah. Okay, sebab tu kita boleh dapat PEU yang tinggi. Ini contohnya. Kalau mesh macam ni memang dia boleh melt lah. Especially kalau kita gunakan typical voltage ataupun typical power yang kita gunakan ya. So dia boleh melt. Okay, ni jadinya lah after a while dia akan nampak burn kat sini. So bila dah jadi macam ni memang antioksidan kira tak ada lah. Kan? Alkaline pun memang tak ada lah. Okay? So kita kadang-kadang kita rasa kita minum air yang bagus, tapi sebenarnya tak. So sekarang ni kalau kita tengok ada satu company yang mengeluarkan air yang ada oksigen tu kan. Sekarang ni tengah viral sebab ada satu ustaz tolong promote kan. Viral kat almost every group. Saya punya group semua ada air ni. Tak payah sebut lah nama dia. Tapi air ni claim dia mengandungi oksigen yang tinggi. Betul ke tak? Itulah semalam sebab tak dapat produk tu, saya tak dapat test. Tapi one thing for sure, air tu mengandungi karbon dioksida. Sebab dia ambil daripada bawah tanah. Dan kita dah test. I think si Fuda pun keluarkan video. So memang mengandungi CO2. Tu satu. Kalau kita ada kawan-kawan lah bagi tahu dalam tu ada CO2, kita boleh tunjuk test dia. Satu. Kedua, dissolved oxygen tu saya pelik. Macam mana dia boleh kata tinggi? Dia kata 160%. Okay, dia kata dia boleh pergi kepada lebih daripada 60 ppm. Tapi sebenarnya 60 ppm tu adalah standard. Tapi bila bab marketing, dia kata 120 ppm. Saya tanya kat TikTok tu, dalam 2 minggu dia jawab. Saya tunggu je dia jawab. Dia jawab, dia kata 60. Itu jawapan jujur lah. 60 tu actually macam air pipe kita je. Macam air pipe kita, air botol kita kan. Tapi bila marketing dia kata 120. Tu sebab saya eager nak test. Tapi tak apalah, saya salute kat dia sebab marketing dia cukup superb. So siapa nak belajar marketing macam tu. So sampai sebab apa? Sebab dia main sentiment. Okay, air ni oksigen banyak sebab atas banyak orang berdoa. Ada sekolah tahfiz kan. Kan lebih kurang macam itulah. Kan kena pula ustaz terkenal pula pergi viral kan. Memang okay. Dan ada yang datang kat saya punya center. Oh, sekarang saya pun minum air ni sebab anak saya memang recommend air ni. Dia ada kanser lah. So saya test air tu barulah dia okey. Saya test air tu, saya test air kangen, baru dia nampak. So it's part of kita punya effort untuk help out lah, mencari kebenaran. Okay, nombor 9, biggest and fastest water flow rate. Tadi saya dah cerita 6 meter per minit. Berapa kelajuan atau berapa flow rate kebanyakan water machine? Saya ada listkan kat sini. Saya dah search, abaikan dia punya nama tu. Tapi paling tinggi pun dalam 3,5 liter seminit. Kangen water boleh pergi 6 liter, 6,5 liter seminit. Ya, kerana apa? Kerana memang air Kangen ni dia tidak ada limitation in term of flow rate. Maknanya laju ke, slow ke, dia masih boleh buat elektrolisis. Okay, tapi kalau yang jenis mesin yang lain, banyak kena slow air dia. Kalau tak slow, dia tak boleh buat elektrolisis. Okay, hose dia pula besar. Okay, dan dia very steady lah. Tapi kalau 5 tahun lebih, ada kemungkinan kena tukar lah. Sebab dia bila kena cahaya, kat luar dia macam melt sikit. Tapi dalam dia cantik lagi. Kat luar tu je. Tak cantik lah. Kalau nak rasa cantik, kena tukar lah.
Dekat center saya memang ada jual lah part-part ni. Ya, okay, promote sikit saya punya center. Okay, alright. Okay, so auto flow control valve ini sebenarnya dia orang punya kelemahan, tapi digunakan kelemahan ni sebagai kekuatan. Dia kata kami punya ada flow rate mechanism, tapi sebenarnya flow rate tu dia nak kontrol supaya air tu berjalan lebih slow supaya berlaku elektrolisis. Kalau tidak, bila laju air dia tidak mengeluarkan kualiti yang kita mahu sebab elektrolisis tidak berlaku dengan optimum. Okay, alright. Nombor 10, saya ada 5 minit lagi. The only ionizer producing 11.5 and 2.5. Ada tak jumpa water ionizer yang keluarkan 11.5? Ada ke tak ada? Tak ada kan? Okay, 2.5 ada tak? 2.5 ada. Tapi 2.5 mereka bukan jenis disinfectant atau bukan jenis antiseptik. Okay, bukan jenis sanitizer. Hanya 2.5. Macam air Coca-Cola, Pepsi Cola semua tu dalam pH 2.5 lah. Tapi kenapa tak ada terapeutik? Pertama memang dalam tu garbage lah. Kan? Kedua sebab dia tak memenuhi piawaian. Okay? Nanti saya cerita sikit lah. So, kita perlukan chemical, kita perlukan sodium chloride supaya mineral dia tinggi, supaya kita dapat menghasilkan pH 11.5 yang kita gunakan untuk pelbagai kegunaan. Okay? Saya skip yang ni. Okay, yang ni yang slide yang saya nak share lah. Okay, boleh Google, type disinfectant chart, akan keluar benda ni. Boleh Google ya. So kalau kita tengok, ada je pH 2.5. Tapi dia tak boleh kill the bacteria. Kerana apa? Kerana dia tak ada sodium chloride tadi. Okay, so untuk memenuhi piawaian yang antimikrobial, untuk menjadi antiseptik, syarat utamanya adalah ORP dia mesti plus 1100 mV. Tapi ada juga yang mengatakan plus 800 mV dah cukup. So kita boleh check 2.5 tu. Kalau maknanya kalau 800 mV memang dia bagus. Dia oxidize. Sebab tu kalau kita check betadine, kita guna test untuk antioksidan, kita pakai betadine. Sebab betadine tu di oxidation level dia tinggi. Ya, so kita boleh tunjukkan. Alright, so kat sini pH 2.5 dah dicuba untuk pelbagai jenis organism, termasuklah hepatitis B. So baru ni banyak isu kan, hepatitis A, hepatitis B dan sebagainya. So ini kita boleh gunakan untuk luaran lah. Okay, alright. Okay, ini tak payah saya share. Ini je nak cerita bahawa badan kita ni sebenarnya mengeluarkan hypochlorous acid, HOCl. Badan kita ni mengeluarkan HOCl, tapi kita ada cara macam mana nak gunakan HOCl ya. Okey, ini penggunaan 2.5, okey, dan juga penggunaan air kangen lah in general ya. So EPA, the use of disinfectant hypochlorous acid pH 2.5 for use against COVID-19. Okey, di Malaysia, Kementerian Kesihatan Malaysia, saya sendiri ada baca dia punya artikel, ni artikel ya. Okey, digalakkan kita minum hydrogen rich water. So dia kata hydrogen therapy for management of COVID-19. Ini masa keluar masa time COVID-19 lah. Okey, nombor 11, the only ionizer with e-cleaning system, ini already patented. Sebab tu water ionizer lain dia tak boleh copy. The only water ionizer yang ada e-cleaning system, dan of course the deep cleaning punya sistem lah. Sebab tu banyak water ionizer dia kata tak payah maintain. Kita pun bestnya tak payah maintain. Mana boleh tak ada maintain. Apa benda pun kita kena maintain automatically and also manually. Kereta boleh tak kita automated semua, masuk dalam tempat basuh terus keluar. Apa jadi dengan yang lain-lain? Yang dalam yang tersorok tak boleh nak cuci. Sama juga. So mesti ada manual dan mesti ada auto. So tapi banyak kompetitor dia menggunakan auto cleaning tu sebagai kelebihan dia. Sebenarnya dia tidak ada method macam mana dia nak cuci. Auto cleaning tu hanyalah backwash saja. So bila dia tekan ataupun bila automated auto tu keluar,
Basically dia buat backwash saja. Dia macam filter lah. Dia cuci balik filter tu. Itu sahaja. Okay, alright. Okay, yang ni saya tak payah cerita. Okay, alright. Ada lagi 1 minit. 1 minit tu macam 10 minit ya. Okay, nombor 12. Not affected by hard water. Tapi sebenarnya affected. Tetapi kangen water ada cara macam mana nak cuci, iaitu menggunakan e-cleaning dan deep cleaning. So kalau negara yang menggunakan yang banyak yang TDS dia tinggi atau hard water, maknanya dia lagi kerap lah kena buat deep cleaning dengan e-cleaning. Tapi satu cara lagi adalah menggunakan pre-filter. Pre-filter yang dapat untuk menapis sebelum sampai ke kangen water. Okay. Alright, so kita basically ada manual e-cleaning, kita ada auto cleaning, manual deep cleaning, dan kita juga sarankan setiap hari running beauty water. Macam kami dekat center memang setiap hari masuk je pejabat, memang 3 hingga 5 minit kita run sebab ramai orang pakai. Okay, kalau tidak nanti tak dapat antioksidan yang tinggi. Okay, alright. Nombor 13, ni saya dah cerita tadi lah. Basically, kita punya plate boleh run with 230 watt. Yang lain-lain tu semua banyak dalam 110 watt sahaja. So, dengan kekuatan power yang ada, maka kita dapat hasilkan 3 property yang sangat-sangat bagus. Ya, iaitu high alkaline, microcluster dan juga antioksidan yang tinggi. Okay, alright. And long machine lifespan 15 hingga 25 tahun, jangka hayat yang sangat tinggi. Okay, satu lagi selling point bila kita jumpa orang nak beli, kita cakap kalau beli water filter 5 tahun ganti, 5 tahun ganti, 5 tahun ganti, 5 tahun ganti. Kalau 25 tahun 5 biji mesin water filter kena beli. Kangen water hanya satu sahaja. Dan bagusnya tentang kangen water, you beli sekali saja, once off. Okay, alright. Berbanding dengan water filter. Water filter pula bagi saya banyaklah unsur subhah daripada saya lah. Saya tengok, bila saya tanya berapa interest, tak ada seorang pun boleh jawab. Kalau you beli satu mesin water filter, you tahu tak berapa interest? You tak tahu. Macam mana jual beli dia? Satu. Kedua, dia kata, oh semua free. Tapi sebenarnya dah included dalam tu. Betul kan? Lepas tu bila dah 5 tahun, dia datang, okey tuan, dah kena tukar. Saya tak nak tukar lah. Tuan, kalau tak nak tukar, nanti filter tu jadi mahal. Dari 400 kepada 600. Unsur subhah lagi. Betul kan? Ke saya salah? Betul lah kan? Tapi kangen botol mesin. Beli sekali, 25 tahun. Kena rajin jagalah. Ada juga ramai yang ada mesin, tapi tak servis. Ramai sangat. Sangat-sangat ramai. Walaupun kadang-kadang kita call lah. Alright, tapi kita punya lifespan tinggi. Tak ada mana mesin pun setinggi ini. Sebab business model orang yang buat business, dia nak repeat business. Kan? Kita tak. Kita punya model, kita nak ramai orang ada mesin kangen. Kita bukan nak ramai banyak mesin orang beli. Tak. Kita nak ramai orang ada mesin kangen. Nampak tak dia punya filosofi? The true health. Okay? Alright. Okay, ini saya ceritalah kenapa reliability kita tinggi. Macam water filter, dia ada 3 kontainer. Kontainer 1, kontainer 2 sejuk, kontainer 3 panas. Okay, bila air tak ada, dia run dry. Bila run dry, dia boleh terbakar. Sebab tu water filter, setiap kali bekalan air terjejas, dia akan dapat call ataupun dapat message. Selalunya message lah, call tak ada lah. Dia beritahu tolong offkan. Apa kelas kan? Kita punya ada air, tak ada air, apa benda, jalan. Ada you all offkan mesin pergi KBS? Ada? Tak ada, on je. Kan? Kau ingat apa? Okay, last one, fire warranty lah. Fire warranty ni the best lah. Okay. So kalau kita refurbish lepas 20 tahun, kita dapat lagi 3 tahun warranty. So kalau kita insyaAllah panjang umur, kan? Maybe mesin kita tu umur 30 tahun, 40 tahun. Kan? So, apa lagi yang kita nak? Okay, nak beli water filter boleh lah. 5 tahun tukar. Okay, so ini summary dia.
Okay, basically nombor 1 medical grade device. Nombor 2 Gold Seal Award, memenuhi 4 piawaian tadi. Okay, nombor 3 endorsed by 8,000 doktor di Japan. Okay, nombor 4 largest surface area, ya, solid plate. Okay, nombor 5 medical grade solid plate, maknanya plate dia 99% purity. Okay, nombor 6 track record 51 years. Nombor 7 memang original equipment manufacturer, dia tak ada pakai daripada Vietnam ke Hong Kong ke apa, tak ada, ya. Nombor 8 tak ada overheat. Nombor 9 biggest and fastest water flow. Nombor 10 only ionizer producing 11.5 and 2.5. Number 11 ada all the patented cleaning system. Nombor 12 not affected by hard water, maknanya kita boleh address the hard water issue. Nombor 13 high power, boleh pakai, long machine lifespan. Dan nombor 15 5 years warranty. So kalau you all boleh memorize, remember ni by heart, you will be a good distributor. Bukan nak argue, tapi untuk kita merungkai kelebihan I Kangen. Bukan nak berdebat, ya. Kalau berdebat dia tak boleh jual. Kita dapat apa orang kata menerangkan, berkongsi dengan kita punya prospek tentang kelebihan mesin Kangen. Ada soalan so far? Tak ada. Semua dah okey, Okey semua? Okey, kalau okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.